tengok soalan ni jap, saya rasa dalam banyak-banyak format periksa yang saya ajar, ini yang saya paling nyampah nak explain. Sebab pada saya lah, kalau cakap pasal SPM, English, paper 1, bahagian yang paling susah ialah part 2, multiple choice clues. Sebab bahagian ni dia biasanya akan uji dua benda, grammar dengan collocation. Yang grammar tu senang je. Sebab grammar ni, tata bahasa, dia ada fixed set of rules tau. Maksudnya kalau saya explain sekali, 10 soalan yang lain pun akan menggunakan logik yang sama. Tapi yang kedua ni ialah collocation. Collocation ni kalau ada 10 soalan, ada 10 jugalah explanation. Collocation ni kalau nak senang explain lah. Collocation ni maksudnya keserasian antara perkataan. Sebab sesetengah perkataan dia cuma boleh ngam dengan perkataan tertentu sahaja. Contohnya kita ada dua perkataan, do dengan make. Do maksudnya buat, make pun maksudnya buat. Kalau kita cakap make me a cup of coffee, ayat tu betul. Tapi kalau kita cakap do me a cup of coffee, ayatnya salah. Kenapa do a cup of coffee salah, make a cup of coffee betul? Sedangkan dua-dua perkataan maksudnya buat. Jadi benda pasal collocation ni kan, the best explanation I can give is sebab memang macam tu. Memang cara English speaker cakap memang macam tu. Daripada dulu lagi memang cara expression disebut tu memang macam tu. Sama jugalah macam homework. Do your homework betul, make your homework salah. Sedangkan dua-dua perkataan maksudnya sama je. Do me a favor betul, make me a favor salah. Make a decision betul, do a decision salah. Make your move betul, do your move salah. Jadi macam yang korang boleh nampak lah, ada sesetengah perkataan dia sesuai digandingkan dengan perkataan tertentu sahaja. Jadi berbalik kepada soalan tadi, conservation experts have begun using satellite images to blank elephant populations from space. Perkataan mana yang paling ngam bila bercakap pasal population? Jawapannya ialah D. Monitor tu perkataan yang paling sesuai bila kita bercakap pasal data. In this case, data yang dibincangkan ialah population lah. Inspect tu lebih kepada kita periksa. Kita biasanya inspect tempat, inspect bangunan, inspect restoran, jalan raya. Detect maksudnya ialah kesan. Detect tu dia kesan sama ada benda tu ada atau tak ada. Tapi dalam case ni bukan macam tu. Kita tahu elephants memang ada dekat situ. Kita cuma nak tahu populasinya ada berapa. Supervise pula maksudnya selia. Kita biasanya supervise manusia, bukannya data atau population. Jadi sebab itulah jawapannya monitor.